bahawa kerajaan tidak menyokong penggunaan gula secara pukal oleh industri, sebaliknya hanya mengimbangi harga bagi kegunaan asas rakyat. Kerajaan kekal komited untuk mengimbangi keperluan semula pemegang taruh dan sentiasa peka terhadap agenda kesihatan nasional dan pada masa yang sama perlu mengambil kira keperluan pemegang taruh bagi memastikan bekalan barang kawalan berjadual ini sentiasa konsisten. Pulai. Saya Menteri jelaskan sebab kenapa Pulai mencadangkan penghapusan ini. Kerana penggunaan gula ni telah menyebabkan penyakit yang banyak seperti NCD dan sebagainya. Dan kita terpaksa menanggung kos yang besar kerana penyakit ini, kos penyakit ini semakin hari semakin bertambah. Jadi soalan saya, apakah dari segi bilakah kajian ini akan dapat diselesaikan dan pandangan awal KPDN ini apakah perlu kita hapuskan dan serahkan bajet itu kepada Kementerian Kesihatan pula